Topik yang akan kami bincangkan pada hari ini ialah perubahan iklim. Bukan sekadar suhu panas tetapi juga isu kelangsungan topik kita. Assalamualaikum dan selamat datang ke Terengganu International Science Fair. Kumpulan kami terdiri daripada 3 orang ahli, iaitu saya, Mariam, Amni dan juga Aufa. Kami berada di bawah bimbingan Cikgu Nurahan. Terdapat 5 topik yang akan dibincangkan, iaitu anatomi krisis, krisis berkembar, strategi tenaga, ekonomi kitaran dan juga misi 2025. Peningkatan suhu global kini bukan lagi sekadar isu alam sekitar, malah ia merupakan cabaran ekonomi yang nyata bagi setiap individu. Apabila suhu meningkat, permintaan terhadap tenaga melonjak, sekaligus memberi tekanan kepada perbelanjaan bulanan kita. Hari ini, kita akan bincangkan bagaimanakah amalan kelestarian bukan sahaja mampu memelihara ekosistem tetapi juga menjadi strategi ampuh untuk menjaga kestabilan kewangan peribadi kita. Sebelum kita melangkah dengan lebih jauh, mari kita fahami dahulu apakah sebenarnya perubahan iklim. Perubahan iklim merujuk kepada ajakan jangka panjang dalam suhu dan juga cuaca global. Sejak era revolusi industri, aktiviti manusia melalui pembakaran bahan api fosil dan penyehutanan telah meningkatkan kadar kepekatan gas rumah hijau di atmosfera. Kesannya, haba terperangkap dan pemanasan global meningkat. Menurut laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), fenomena ini telah mencetuskan cuaca ekstrim, kenaikan paras air laut dan gangguan ekosistem yang drastik di seluruh dunia, termasuklah di Malaysia. Kita kini berhadapan dengan krisis berkembar. Perubahan iklim mengakibatkan gangguan langsung kepada rantaian bekalan makanan dan sektor pertanian negara. Apabila hasil pertanian terjejas akibat kemarau panjang atau banjir kilat, harga barang keperluan akan meningkat secara mendadak. Selain itu, tanggapan bahawa gaya hidup hijau itu mahal adalah satu kesalahfahaman. Hakikatnya, pembaziran sumber yang tidak terkawal adalah punca utama ketirisan keuangan yang sering kita abaikan dalam kehidupan seharian. Langkah proaktif bermula dengan pengurusan permintaan tenaga di rumah. Berdasarkan garis panduan Suruhanjaya Tenaga ST, penggunaan teknologi LED mampu mengurangkan penggunaan tenaga pencahayaan sehingga 80%. Seterusnya, apabila memilih peralatan elektrik, pastikan ia memiliki penarafan bintang 5. Walaupun kos permulaan mungkin lebih tinggi, pulangan pelaburan melalui penjimatan bil elektrik jangka masa panjang adalah sangat signifikan. Sebagai panduan, menetapkan suhu penyaman udara pada tahap 24 hingga 25 darjah Celsius adalah titik keseimbangan terbaik antara keselesaan dan kecekapan kos. Dari sudut pengurusan sisa, Malaysia merekodkan ribuan tan sisa makanan setiap hari. Satu pembaziran ekonomi yang mencecah bilion ringgit setahun. Kita perlu beralih kepada konsep ekonomi kitaran. Beli hanya mengikut keperluan dan amalkan pengkomposan sisa organik. Selain itu, pengurangan plastik sekali guna bukan sahaja membantu memelihara alam, malah merupakan langkah penjimatan yang berkesan. Dengan hanya membawa botol minuman sendiri, seorang individu mampu menjimatkan anggaran RM500 setahun, di samping mengurangkan beban pencemaran mikroplastik dalam ekosistem kita. Pelaksanaan langkah-langkah ini membawa impak serampang dua mata. Secara makro, kita menyokong aspirasi negara ke arah pelepasan karbon sifar bersih menjelang 2050. Secara mikro, ia membina ketahanan kewangan rakyat dengan mengurangkan kebergantungan kepada sumber yang membazir. Kita sedang melabur untuk masa depan yang lebih stabil. Kelestarian dan kemakmuran ekonomi mestilah bergerak seiringan dengan kelangsungan generasi akan datang. Kita bukan sahaja mahu kelangsungan hidup, tetapi kita mahu berkembang maju dalam persekitaran yang sihat. Perubahan iklim adalah realiti ekonomi yang memerlukan tindakan segera daripada kita semua. Mulakan langkah kecil hari ini demi bumi yang lebih sejuk dan dompet yang lebih kukuh. Sila kongsikan mesej ini untuk kesedaran bersama. Terima kasih kerana bersama kami dalam menuju masa depan lestari.